Basic Trading 101 dalam masa seminit. Hari ni kita belajar pasal engulfing. Apa itu engulfing? Engulfing ni apabila satu candle dimakan oleh candle berlawanan. Contohnya, kita ada bullish engulf. Contoh bullish engulfing ni macam mana? First of all, kita kena ada penampakan bearish candle. Bearish candle ni akan dimakan oleh bullish candle. Seperti begini. Jelas? Ada banyak jenis macam mana nak tahu engulfing ni solid atau tidak. Tapi, aku nak nasihatkan yang dekat sini, kalau korang nak tengok engulfing punya pattern, kalau boleh tengok dekat M30 sampailah higher time frame. Faham? Jadi, engulfing ada banyak jenis. Ada yang seperti begini. Ini untuk contoh-contoh bullish engulf. Bullish engulf ni banyak jenis. First candle tidak berjaya makan, kecil saja. Tapi second candle kena makan whole side. Nampak ni? Ini pun dikira bullish engulf. Lagi satu contoh adalah seperti begini. Ini first candle bearish, bullish keluar, tidak berjaya lagi. Second bullish tidak berjaya. Third candle barulah makan ke semua sekali, termasuk anak-anak bullish. Ini dikira solid engulfing untuk bullish. Faham? Alright, faham. Untuk contoh seterusnya iaitu bearish engulfing. Sama juga dengan bullish engulf. Candle bullish dimakan oleh candle bearish. Kita nampak ini adalah bearish candle, dia makan bullish candle tepi ni. Maksud makan ni macam mana? Sekali shadow. Nampak shadow kat tepi ni. Ini adalah contoh pertama. Contoh kedua, first candle tak berjaya untuk makan sebelah ni, lalu second candle muncul makan ke semuanya. Jelas? Contoh yang ketiga, dia dah tunjuk nak makan. Second candle tidak berjaya. Candle yang ketiga pula datang makan sekali dengan anak-anak dia. Shadow-shadow sekali dia makan. Itu baru dikira solid engulfing. Aku ingatkan balik, nak tengok engulfing ni kalau boleh tengok dekat higher time frame. M30 paling minimum. Jelas? Tadi kita dah tengok jenis atau contoh engulfing untuk kedua-duanya, bullish dan bearish. Sekarang ni kita belajar pasal fail engulfing. First of all, fail engulf ada dua jenis. Sama juga bullish dan bearish. Fail bullish engulfing ini menunjukkan sellers ataupun bearish candle, buyers gagal untuk take control the current market price. Contohnya macam ni, kita ada bearish candle dimakan oleh bullish candle, tetapi third candle menunjukkan sellers hadir dan menunjukkan dominasi ke bawah. Ini indicates that current market price is downtrend, sellers in control. Fail bullish engulf yang pertama. Contoh fail bullish engulf yang kedua, kita ada bearish candle dimakan oleh bullish, tetapi third candle closing dia keadaan bearish, iaitu keadaan merah. Ini menunjukkan kehadiran sellers. Sellers masih ada. Lalu third candle akan menunjukkan seperti begini. Ini menunjukkan sellers in control selepas memakan kesemuanya. Lalu current market price is downtrend. Yes, downtrend. Betul. Pandai. Contoh yang ketiga, sama juga kita ada bearish candle dimakan oleh bullish. Candle ketiga menunjukkan bullish juga, tetapi tidak strong. Nampak kat sini perbezaan dia antara contoh yang kedua, contoh yang ketiga. Candle yang keempat hadir memakan terus. Memakan macam mana? Makan semua sekali. Sekali shadow